Jelajah wellness on wheels, semangat sihat kita gila dan bina. Makan sihat, hidup ceria, keluarga bahagia sepanjang masa. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Sumaya Kiban dan saya Izri Wafa, wartawan Press TV anda pada hari ini. Hari ini kami membawa anda ke program Jelajah Wellness on Wheels atau lebih dikenali sebagai WOW bersama Health Education Information in Learning Institution Happily Daerah Melaka Tengah. Program ini menghimpunkan warga sekolah bersama-sama petugas kesihatan dalam usaha memupuk amalan hidup sihat sejak di bangku sekolah lagi. Pelbagai aktiviti menarik telah disediakan untuk murid-murid. Bukan sahaja dapat menimba ilmu, malah kita juga berpeluang belajar melalui pengalaman yang menyeronokkan. Jadi, mari kita saksikan sendiri kemeriahan program pada hari ini. Jom! Hidup penuh harapan, sihat tubuh, tenang pikiran, Malaysia maju dengan kesedaran. Jelajah wellness on wheels, semangat sihat kita hidup dan bina. Makan sihat, hidup ceria, keluarga bahagia sepanjang masa. Tiada dengki, hapuskan punca, tiada rokok, vape pun tiada. Bersama kita teguh melangkah demi masa depan yang indah. Periksa rumah setiap minggu, air bertakung jangan dibiar begitu. Nyamuk Aedes kita bendung, komuniti sihat terus bersambung. Jauhi rokok, jauhi vape, paru-paru bersih lebih mantap. Hirup udara segar setiap hari, hidup berkualiti menjadi realiti. Senyuman mekar di setiap wajah dengan amalan yang penuh hikmah. Jaga diri, jaga semua, kesihatan milik kita bersama. Jelajah wellness. Suasana di sini sangat meriah. Murid-murid kelihatan begitu teruja menyertai setiap aktiviti yang disediakan. Betul tu Wafa, setiap pun mempunyai pengisian yang berbeza. Ada yang berkongsi tentang pemakanan sihat, menjaga gigi, pencegahan diri dan juga cara menaik ubat dengan betul. Yang paling menarik, penerangan diberikan secara santai dan mudah dipahami. Murid-murid juga boleh bertanya soalan secara terus kepada petugas kesihatan. Selain pameran, terdapat juga permainan interaktif yang menguji pengetahuan murid tentang kesihatan. Belajar sambil buat memang seronok. Kita juga dapat melihat murid-murid memberikan kerjasama yang sangat baik sepanjang program ini berlangsung. Jelas sekali, mereka seronok sambil membawa diri ilmu baharu. Program seperti ini memberi peluang kepada kita untuk memahami bahawa menjaga kesihatan bukan sekadar apabila kita sakit, tapi perlu diamalkan setiap hari. Betul, daripada memilih makanan yang sihat hinggalah menjaga kesihatan diri. Semuanya memainkan peranan penting dalam membentuk gaya hidup yang lebih sihat. Kita gila dan bina. Makan sihat, hidup ceria, keluarga bahagia sepanjang masa. Mari semua kita bersama, jelajah sihat penuh bermakna. Badan cergas, hati ceria, kesihatan jadi budaya. Pilih makanan berkhasiat, buah dan sayur setiap saat. Kurangkan gula, garam dan lemak, hidup sehat bertambah semangat. Bersama saya Cikgu Aina Faika binti Azmi. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Awak sihat tak? Sihat. Okey. Saya ada 2 soalan untuk Cikgu. 2 soalan ke 1? Satu soalan. Okey, satu. Satu soalan, okey, jangan gabrak ya. Okey.
Saya ada satu soalan untuk cikgu. Okey, ya. Pada pandangan cikgu, apakah kepentingan program seperti ini kepada murid-murid SK Payung Rumput? Okey, bagi saya program seperti ini dapat memberi pendedahan kepada mereka. Macam mana cara nak lebih sihat, nak jaga gigi, jaga makanan. Sebab saya sendiri cikgu PJ dan saya tengok majoriti murid dia mempunyai masalah berat badan yang berlebihan. Jadi kita nak galakkan mereka untuk lebih jaga badan, makan secara sihat, jaga gigi. Jadi saya berharap berat badan mereka akan berkurangan dan BMI mereka akan berada dalam apa ni? BMI yang sihat. BMI yang sihat. InsyaAllah. Okey, Terima insyaAllah. kasih cikgu kerana sudi ditemu ramah bersama Press TV. Sama-sama Sumayang. Bye. Bersama saya ialah Dr. Rizwan bin Muhammad Januddin. Apa khabar Dato'? Saya ada dua soalan untuk Dato'. Soalan pertama, apakah mesej utama yang ingin Doktor sampaikan kepada murid-murid melalui program WOW dan Happily pada hari ini? Ibrahim, saya rasa program pada hari ini kita mengharapkan semua murid dapat mengambil pengajaran bahawa kesihatan itu amat penting, ya, dan saya mengharapkan semua anak-anak murid pada hari ini dapat enjoy program, dapat ambil pengetahuan daripada setiap checkpoint-checkpoint yang kita sediakan, bawa balik mesej ni dan tanam dalam diri kesihatan itu sangat penting. Okay. Soalan kedua, sebagai pegawai kesihatan, apakah satu amalan sihat yang Doktor berharap dapat diamalkan oleh semua murid? Saya mengharapkan semua murid-murid hari ini dapat balik amalkan gaya hidup sihat. Jadi gaya hidup sihat ni dia ada bersenam, dia amalkan pemakanan yang sihat. Lepas tu yang penting saya rasa pada hari ini nampak banyak murid-murid yang cuba. Saya rasa perlu elakkan daripada merokok dan juga mengamalkan vape. Itu sangat penting pada hari ini. Jadi saya harap semua dapat amalkan perkara ini. Terima kasih Dr. Rizwan kerana sudi ditemu ramah bersama Press TV. Terima kasih. Alhamdulillah, sepanjang liputan hari ini, kami dapat melihat program Jelajah Wellness on Wheel berjaya memberikan banyak manfaat kepada seluruh warga SK Payung Rumput. Semoga segala ilmu yang dikongsikan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian dan menjadi langkah ke arah melahirkan generasi yang lebih sihat, cergas dan berpengetahuan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini, khususnya petugas kesihatan, guru-guru serta semua murid yang memberikan kerjasama sepanjang program ini. Jumpa di episod yang akan datang. Bye!